Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sejahtera, bertemu lagi dalam JRY News Channel. Kali ini kita ulas politik negeri Melaka yang bakal meletup dalam masa beberapa bulan lagi. Parti bersama pimpinan Rafi J. Ramli akhirnya memulakan langkah di Melaka. Kita dengar dan analisis ucapan beliau. Pada rakyat, ambil contoh orang Melaka. Ambil contoh orang Melaka kan. Orang Melaka tahun 2021, tahun 2018 dulu, orang Melaka kalahkan kerajaan UMNO Barisan Nasional, dapat ketua menteri daripada Pakatan Harapan, ya tak? Mari pilihan raya negeri 2021, orang Melaka, korang buat kerja gila, kau bagi menang besar-besaran kepada UMNO pula dah. UMNO menang 21 kursi, PH menang 5, PN menang 2. Beraya sakan UMNO. Sebab itulah maka semua negeri lain bawah UMNO ni semua nak panggil pilihan raya juga. Melaka dah tunjukkan, Johor pun nak ikut. Oh, jadi Melaka pun buat tahun 2021, Johor pun buat, bubar juga 2022. Lepas tu UMNO ni dia punya yakin tahun 2022 dia tekan Perdana Menteri dia sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri. Dia suruh bubarkan parlimen. Zahid masa itu tak kisah banjir ke hujan ke, aku tak tahu, aku nak juga pilihan raya. Maka jadilah pilihan raya dalam bulan November 2022. Tak guna korang orang Melaka, kau bagi telur kosong kepada UMNO. Orang Melaka, daripada kau bagi 21 kursi, kau bagi telur kosong kepada orang UMNO. PH menang 3, PN menang 3, tak? Jadi kitaran ini kita tak perlu takut dengan pilihan rakyat. Kalau suasananya ialah pada ketika itu rakyat kata kami nak bagi peluang kepada parti sekian-sekian, kita nak test dia pula. Itu kuasa rakyat, saudara-saudara. Yang kita tahu begini, inilah pencapaian terbaik daripada rakyat Malaysia yang dizahirkan dalam pilihan raya umum 2018. Saya daripada muda, bila orang tanya saya, kenapa kau berjuang habis-habisan lawan BN ini? Kau sayang sangat kepada Anwar Ibrahim ke? Kau nak jadi menteri ke? Saya kata dah. Tak ada kena-mengena dengan Anwar Ibrahim ke, tak ada kena-mengena dengan jawatan nak jadi menteri. Saya nak pastikan buat kali pertama rakyat merasa apa nikmatnya bila kita boleh kalahkan kerajaan dan tukar kerajaan. Sebabnya bila rakyat merasa sekali dia tukar kerajaan 2018, lepas itu ikut suka dia, siapa yang dia rasa tak bagus, dia tukar. Dia tukar. Berapa kali bertukar dah. Itulah namanya kuasa rakyat, saudara-saudari. Kita jangan ulang duk jerit kuasa rakyat, tapi kita takut dengan keputusan rakyat. Sebab tanggungjawab parti-parti politik bukannya lah meracun, menipu rakyat semata-mata untuk mengekalkan kuasa. Tanggungjawab kita ialah berkhidmat kepada rakyat. Tanggungjawab kita ialah membariskan pimpinan-pimpinan yang ditawarkan kepada rakyat supaya rakyat boleh bandingkan yang mana lebih baik, yang mana tak baik. Kerana kita yakin rakyat akan buat keputusan yang terbaik. Tanggungjawab kita ialah membina parti yang budayanya itu berbeza daripada amalan-amalan politik yang dibenci oleh rakyat. Itulah kenapa bersama wujud. Sebab itulah kenapa bersama masuk pilihan raya. Sebab kita yakin, kalaupun apa keputusan dalam PRN Melaka tahun ini, apapun keputusan dalam pilihan raya umum yang akan datang, akhirnya rakyat akan tetap kembali
kepada parti yang boleh menawarkan calon-calon kepimpinan yang amanah, yang berintegriti. Dan tak cukup dengan itu, calon-calon yang ada tawaduk, dia tahu macam mana nak berkhidmat kepada rakyat, dia takut kepada rakyat. Dan yang lebih penting, calon-calon yang ada kepakaran dan kemahiran, supaya bila dia jadi wakil rakyat, dia jadi menteri, dia boleh selesaikan masalah rakyat. Bila sampai masa itu, saudara-saudari, kita pun tak sedar. Saya yakin kalau kita perkuatkan, kita terus pada landasan ini, kita kerja rajin-rajin, sampai satu masa, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, pada ketika itu kita tak payah nak kempen panjang pun. Rakyat telah buat keputusan dalam hati dia, aku dah cuba PH, tak jalan. Aku dah bagi peluang kepada penyatuan Melayu, kononnya kalau Melayu memerintah semua masalah selesai. Tak selesai juga, dia tambah sakau lagi. Dia akan ada satu masa, kita dah ambil yang ini, kita dah ambil yang itu. Yang ini kita belum try lagi. Nampak okey. Saya daripada duduk okey dengan diorang. Cuma diorang ni dulu nampak muda-muda sangat. Nampak baru sangat. Jadi kali ini kita akan bagi peluang kepada mereka. Kalau kepada adik yang tanya saya kat sana, kepada yang selalu duk tarik saya, duk tanya saya apa strateginya, saudara-saudari, ini ialah pengarah strategi PKR, saudara-saudari, daripada dulu lagi. Yang PKR duk berkempen sampai menang 2018 itu, saya antara orang yang paling utama membangunkan strategi, saudara. Benda yang tak masuk akal masa Anwar Ibrahim dalam penjara lagi, kita kata kena buat Pakatan Harapan, tak payah dengan PAS. Anwar Ibrahim tak percaya, tulis surat panjang lebar tak setuju ni. Aku langgar je. Saya daripada dulu, minta maaf Datuk Seri, you duduk dalam penjara. Kita orang yang kat luar, kita orang yang kena lawan, kena buat Pakatan Harapan. Sama juga 2018, dia panjang lebar tak setuju, kita berunding dengan Bersatu, bagi kursi semua. Akhirnya saya runding, selesai. Dia tulis panjang lebar, kecewa semua. Saya ada lagi semua tu. Strategi itu di masa-masa yang lepas telah berkali-kali ditunjukkan bahawa benda yang orang lain kata tak masuk akal, tapi kalau kita buat dengan ikhlas, kita buat dengan bersungguh-sungguh, kita ada konsistensi, kita ada orang-orang yang betul-betul ada kejujuran, ada keikhlasan, ada amanah, InsyaAllah Allah nampak semua ni, rakyat nampak semua ni, maka kita akan sampai masa seperti yang saya sebut, kepada orang ramai lah, kepada yang sokong PH ke BN ke PN ke PAS, kau tak payah peduli pasal kita orang lah, kita orang ni kan parti kecil, tak payah sibuk-sibuk ikut suka kita orang lah nak buat macam mana. Our business is not with them. Our business is with rakyat. Betul tak? Kita akan terus dan kita mungkin parti, satu-satunya parti. Kau gila berceramah tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kita ceramah. Tiap-tiap malam kita sampaikan maklumat. Saya yakin dengan latar belakang pergolakan yang ada dalam BN, dalam PN, dalam PH, akan sampai satu masa yang enough Malaysians will say, enough is enough, let's give these people a chance because they seem to be the best among. Betul tak? Baik. Jadi saya ingat malam ini, kita dalam tempoh 3 bulan ini, kita meneruskan benda-benda yang tak pernah dibuat oleh orang. Sebab saya dan Nick dan kawan-kawan yang lain, kita tak suka slogan-slogan ni. Tak suka janji kata kita akan bawa budaya politik baru, kita nak lawan rasuah, tapi buat benda yang sama. Kurangkan slogan, kita tunjukkan macam mana nak buat. Macam itu. Jadi,
perkara yang selalu dijanjikan oleh parti-parti yang kononnya reformis ialah kita nak umumkan calon lebih awal. Supaya calon boleh buat kerja, supaya rakyat boleh kenal, supaya bila mengundi itu, orang mengundi kerana mereka juga sukakan calon. Bukan semata-mata pangkah lambang semata-mata. Sampai ke sudah tak buat. Malam ini, bermula di Melaka, pakcik-makcik, bersama jadi parti yang pertama, saya ingat dalam sejarah Malaysia, mengumumkan calon-calon dan juga kerusi-kerusi yang kita bertanding sebelum pun Datuk Seri Rauf terfikir nak bubarkan. Saya ingat Rauf malam ni, celaka dia orang ni. Dia duk cerita pasal akad nikah bersanding semua tu, tak guna bersama dah pergi nikah dah pun, dia pergi umum, dia buat kenduri dia sendiri dah pun. Jadi, selepas ini kita akan perkenalkan calon-calon kita. Kita akan bertanding di 15 kerusi DUN di Melaka. Kalau di Johor, selepas 1 bulan, orang kata alah buat apalah nak bagi undi dekat parti you, alah you kalau menang pun, bukan boleh buat kerajaan pun. Dekat Melaka, orang Melaka kau jangan cakap macam tu Di Melaka, untuk membentuk kerajaan, majoritinya ialah 15. Jadi, kalau korang semua undi kita menang 15, insyaAllah adalah ketua menteri kancil dekat Melaka ni. Jadi, kalau undi kancil, dia takkan sia-sia. Kerana kalau dengan niat, dengan kuasa Allah, tengok menang 15 calon, saya pengsan lah kan, dulu kan, sekejap kan. Tapi maksudnya, jadi kerajaan lah korang kan. Kita juga akan mula berkempen sebaik saja lepas pengumuman ini. Jadi kepada calon-calon, kawan-kawan, ahli-ahli parti, sukarelawan yang membantu, anggaplah bahawa kempen kita bermula malam ini dan buatlah kerja. Calon-calon ni nampak senyum. Dia tak tahu lepas ni aku kejar dia orang tiap-tiap hari. Kita heret dia tiap-tiap hari kan. Ada kat Melaka saja saya. Sekejap-sekejap ada. Sekejap-sekejap ada. Dan sebelum saya serahkan balik kepada saudara Amir untuk umumkan calon-calon, dan saya nak sebut begini kita ada pasukan sekarang yang sedang membangunkan satu manifesto dan tawaran kepada negeri, orang-orang dan pengundi Melaka. InsyaAllah pada hari penamaan calon, malam itu ceramah pertama kita ialah untuk melancarkan manifesto bersama kepada orang-orang negeri Melaka. Kerana kita nak mengelakkan jadi macam parti-parti lain yang besar-besar ni. Penamaan calon hari Sabtu minggu pertama. Tunggu. Seminggu-minggu depan baru nak lancar. Masuk dulu bertanding, manifesto pun dia tak selesaikan lagi. Kita akan selesaikan manifesto ini bersama-sama dengan calon-calon yang kita ada, supaya kita akan boleh bagi tawaran yang terbaik kepada negeri Melaka. Bila masuk mengundi nanti, calon pun dah kenal berbulan-bulan, manifesto pun dah tahu, yang selebihnya itu kita serahkan kepada kebijaksanaan orang-orang negeri Melaka. Moga korang buat kerja gila macam dalam pilihan raya umum 2022, bagi telur kat parti-parti tertentu. Boleh? Parti mana korang nak buat bagi telur tu, kita serahkan kepada orang Melaka lah. Kan? Baik. Jadi, saya nak tutup dengan pantun. Payah kat Melaka ni kena berpantun Saya pantun ni agak kurang lah. Tapi kenalah belajar kan. Okey, saya tutup dengan pantun. Kemudian kita serahkan kepada saudara Amir. Saudara Amir akan umumkan dan perkenalkan setiap seorang daripada 15 calon itu. Okey, ini pantunnya kan. Okey. Okey, sabar. Saya kalau pantun ni slow sikit tau. Okey ya. Saya bukanlah Ahmad Maslan.
Yang hebat pantun ni Ahmad Maslan je. Aku surrender kalau Ahmad Maslan kan. Okey ya. Ni pantun dia. Datang ke Melaka bersama kenduri. Orangnya okey, semula. Datang ke Melaka bersama kenduri. Orangnya cantik. Negeri terbalik lah. Semula. Okey. Semula. Janganlah kita hilang undi kerana Rafizi tak reti berpantun Kok bila kalah nanti akan ada profesor-profesor upahan daripada universiti-universiti mengatakan, dan juga Angkatan Muda Keadilan mengatakan punca kancil kalah di Melaka ialah kerana Rafizi tidak reti berpantun. Baik, last sekali. Datang ke Melaka bersama kenduri. Negerinya cantik, orangnya baik. Calon bersama, lepas ini kita beri, kita bersama usaha, calon-calon kita akan naik. Boleh ke? Boleh. InsyaAllah dalam kempen lepas ini tiap-tiap malam saya bagi pantun, dan insyaAllah satu janji manifesto bersama di Melaka ialah pantun Rafizi akan jadi lebih baik setiap malam. Jadi terima kasih banyak-banyak.